Okey. Okay. Formula dia kena ingat. Orang berpusu pegang. Bukan berpusu cium. Sebab formula dia, the moment hang pegang, hang akan tarik diri hang pergi. Betul tak? Itu kaedah dia. Okey. So cara kita mesti melalui multazam. Okey, multazam. Placing hampa dah betul dah. Oh, ikut multazam. Bukan ikut rukun yang relax mana. relax dulu. Sebab semua orang tak nampak. Macam mana nak nampak gambaran betul Hajarul Aswad bila semua orang berpusu. Okey. Jadi you tak boleh susun strateginya. So let me tell you macam mana cara dia. Okey. Okay, insyaAllah. So ni multazam. Okey. Okay, ni pintu kan. Multazam tepi tu. Betul. Ini Hajarul Aswad. Yep. Jangan cerita yang tu saja. Di antara multazam dengan Hajarul Aswad ada apa sebenarnya? Oh, ada apa Ustaz? Ada marmar putih tempat polis tu berdiri. Okey, betul. Betul. Okey. Okay. Polis senggayut tu. Kan dia boh tangan dia dalam tu, dia berdiri. betul. Dia berdiri tu depan dia ada marmar putih untuk sebenarnya dia nak kerabat naik. Okey. Okey. Oh. Dia tak pijak marmar putih tu. Dia duduk belakang marmar putih tu. Dia duduk dekat Kaabah. Okey. Kita menyusup dekat multazam, pergi kat marmar putih tu, berteduh di situ. Oh, stay situ dulu. So ni multazam. Fizi tengah bayangkan. Tak apa je. Nanti ini tak ilmu. apa. Ni Nanti multazam. Ni multazam. Okey, ni batu putih tu kat sini. Ya. Sikit je. So kita pergi dulu kat tepi tu. Secure dulu tempat kita. Tunggu saat ombak tu akan slow. Slow, kita tolak badan kita masuk berdepan dengan batu putih tu. Marmar tu. Okey. Tangan kita kau dulu tu. Oh, pegang tu. So orang tolak kita tak payah nak, kita selamat dah kat situ. Okey. Menyusup sikit. Kan masuk Hajar situ. Aswad tepi dia.